Jom ikut saya tanam pokok rosemary guna keratan batang. Let's go! Mula-mula kita perlukan keratan batang yang matang lah. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Agak-agak panjang dia dalam 10 ke 15 cm. Jadi kita kena buang dulu dia punya daun di belah bawah dia. Dan kita kena potong trim belah pucuk dia. Lebihan daun pokok rosemary ni janganlah buang. Kita buat masak. Masak apa sedap? Cuba komen kat bawah. Dah siap dah 3 benih kita. Seterusnya kita perlukan serbuk penggalak akar. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada lagi bagus. Boleh cari dekat nursery yang terdekat. Boleh celup dia. Dan lakukan kepada semua keratan batang kita tadi. Seterusnya kita sediakan polybag beserta tanah subur. Jadi kita kena gembur-gemburkan. Inilah bekas saya tanam kangkung. Seterusnya lembapkan media tanaman kita tadi dan boleh cocok kita punya ketiga-tiga keratan batang. Sambil-sambil kita menanam pokok tu mestilah kering juga, tekak ada. Jadinya kita kena berehat sebentar, minumlah air yang segar. Barulah seronok kita boleh sambung. Kita siram pula kita punya benih kita tadi. Biarkan tempat yang redup 1 hingga 2 minggu. Baru kita letakkan kepada tempat yang panas. Dengan satu pokok kita boleh gandakan pokok rosemary kita dengan keratan batang. Mudah kan? Jumpa lagi for next video. Bye bye.